أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم آمين. Pada pagi ini kita sambung perbincangan kita berkenaan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik kisah dan sebaik-baik contoh untuk kita teladani, untuk kita ketahui dan untuk kita dalami untuk panduan kehidupan kita. Saya akan ulang apa yang saya sebut pada kuliah pertama saya di sini, ialah 3 serangkai yang penting sebagai rujukan kehidupan kita dan rujukan segala aktiviti kita, rujukan aktivisme kita, rujukan kerjaan kita. Iaitulah dia sirah Rasulullah, itulah dia Al-Quran dan hadis Nabawiyah. Ketiga-tiga ini tidak boleh dipisahkan. Ketiga-tiga ini perlu dikuasai. Mereka yang semakin serius dengan kehidupan, mereka yang bersungguh dengan kehidupan, mereka perlu lebih bersungguh untuk mengetahui panduan-panduan ini. Tak betul dan salah sekiranya seseorang itu dia ada cita-cita besar tetapi dia tidak memiliki panduan. Kita tak boleh nak terlibat dalam perbincangan, contohnya perubatan, macam saya dalam hospital, melainkan kita dah belajar, dah lalui peperiksaan, baca buku sekolah, perubatan 6 tahun, latihan 2 tahun. Sebab dia bercita-cita nak jadi doktor, yang bercita-cita nak jadi ketua bahagian, ketua jabatan, dia perlu lalui kursus, dia perlu pergi ke seminar-seminar, pergi ke meeting, ada bahan bacaan dia kena habiskan. Kalau kita bercita-cita untuk duduk di rumah, tak buat apa-apa, berpada dengan bacaan biasa-biasa, tetapi kalau kita ada cita-cita besar dalam kehidupan, kita nak terlibat di dalam aktiviti kemasyarakatan, aktiviti politik, aktiviti ekonomi, sirah Nabi, Al-Quran dan hadis kita perlu dalami. Wa imma kalau kita duduk kat rumah pun kita kena dalami juga, tapi tak sebanyak mana. Umar kata, jangan sesiapa pergi ke pasar senormal khata. Jangan sesiapa pergi ke pasar melainkan dia telah mengetahui halal dan haram di dalam aktiviti pasaran, iaitu riba dan jual beli yang halal dan haram. Kenapa nak pergi ke pasar? Sekarang kamu nak pergi ke pasar, kamu mesti tahu benda tersebut. Kenapa nak keluar? Kenapa nak jadi masyarakat? Kenapa nak jadi ketua syarikat? Kenapa nak terlibat di dalam perbincangan level tertinggi, level tinggi dalam politik? Mesti kuasai halal dan haram di dalam politik dan ekonomi, di dalam hal-hal sosial, hal-hal kebajikan. Sebab kita bukan orang tidak beriman. Orang tidak beriman, bagi mereka tidak ada apa-apa panduan yang jelas. Dia buat apa sahaja. Saya bersetuju sebenarnya, izinkan saya bersetuju dengan istilah penunggang agama. Ni semua penunggang agama ni. Inilah penunggang agama. Bagi saya, tungganglah agama. Kerana agama Islam ini establish. Barang siapa nak cuba tunggang, akan ada orang lain yang akan bangkang dan akan ada sejarah Islam, akan ada fiqh, akan ada kata-kata ulama yang telah establish
akan memperbetulkan orang yang cuba nak menunggang secara salah. Tetapi kalau kita kata jangan tunggang agama, dia nak buat politik dengan apa? Biar dia buat dengan agama, salah. Nanti akan ada rujukan Islam yang orang yang tahu, dia akan betulkan. Tapi kalau dia kata, aku buat politik bukan dengan Islam, kita tak boleh betulkan dah dengan Islam. Susah kita nak betulkan dengan Islam. Sebab dia memang rujukan dia bukan Islam. Rujukan dia politik barat. Kita kena pergi kepada yang lebih asas bahawa agama ini adanya politik, adanya ekonomi, adanya sosial, adanya keuangan Islam. Kita dah yakinkan dalam Islam wujudnya perkara tersebut, baru kita boleh tarik kepada Islam kata macam ni, Islam kata macam ni, Islam kata macam ni. Kalau seorang tu dia nak kata aku buat ni cara Islam, biar dia. Jangan kata dia penunggang agama. Biar dia cakap, nanti adalah mufti, adalah pendakwah, adalah ulama, adalah du'at, pendakwah yang akan betulkan dia. Jangan berhentikan seseorang cuba nak guna agama Islam, nanti kita tak nak buat cara Islam, lagi kita susah. Lebih perbincangan tu kena tarik ke belakang. Sebab rujukan Islam sangat-sangat jelas. Siapa yang nak salah guna, ada orang tahu akan betulkan. Tak, yang kau cakap Islam cakap macam ni, mana rujukan? Ulama mana cakap? Sejarah mana sebut? Adapun aku cakap ini salah sebab rujukan ini, hadis ini, Al-Quran ini, Umar buat ini, Osman buat ini. Biar dia kata ini dibuat agama, ya. Sehingga kita berjaya tarik dia duduk sebelah kita. Itu kau kata kau duduk sebab agama kan? Mana? Tapi kalau kita tak buat agama, kita boleh nak kita sakit. Bahan bacaan dia yang kita pun tak baca. Ya? Jadi ini antara rujukannya. Sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah hari ini adalah seorang sahabah bernama Thumamah bin Utsal. Thumamah bin Utsal. Kisahnya tak banyak dalam sirah, tetapi ada noktah-noktah penting untuk kita ambil. Orang siapa yang ada buku sirah, dia boleh tulis Thumamah ni sebagai nota kaki. Kisahnya timbul pada tahun 6 Hijrah. Thumamah bin Utsal daripada Bani Hanifah. Siapa ingat Bani Hanifah? Bani Hanifah adalah Bani yang sama Musailamah Al-Kadzdzab datang. Seorang Nabi palsu yang lahir sebelum Nabi Muhammad SAW wafat pun. Bani Hanifah, Bani yang sama. Bani ini besar antara kabilah-kabilah Arab yang besar di tanah Arab. Jadi kita sebut Bani Hanifah ni penting. Sekejap kita akan pergi ke situ. Kisahnya lahir pada tahun 6 Hijrah apabila umat Islam selesai buat perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah kita tahu pada tahun 6 Hijrah setelah perang Khandaq. Lepas tu ada perang Ahzab. Lepas tu Nabi mula menghantar utusan-utusan ke raja-raja Arab untuk mengajak mereka kepada Islam. Antara kafilah-kafilah yang pergi, yang balik, ataupun kafilah yang pusing di sekitar Madinah untuk menjaga keamanan, macam special branch, mata-mata, ataupun tentera risikan, ataupun tentera yang menjaga di border. Di sana ada satu buku yang menarik, cerita tentang bagaimana Nabi Muhammad SAW dengan sifat ketenteraan beliau, baginda. Iaitu Nabi ini bukan seorang yang macam
Siapa tokoh agama yang kita sebut agama je, kita kenal tokoh tersebut. Tokoh tersebut, macam mana sifat dia? Macam mana sifat kepimpinan dia? Kita bandingkan dengan Nabi dulu. Nabi seorang contoh yang kita perlu ambil, dia punya ketokohan itu bukan dari aspek solat, pakaian, cakap lembut, senyum, gusi. Tak. Dia perang di dua barisan hadapan. Dia sendiri luka. Pemikirannya geliga. Dia akan hantar risik-risikan. Nabi Muhammad meninggalkan Abbas bin Abdul Muttalib sebagai perisik di Mekah. Itu semua kepala-kepala ahli politik yang cunning dalam bahasa Inggeris, yang licik. So, lepas ni kalau kita terbayang seorang pemimpin dan tokoh Islam, cuba kita betulkan balik. Tokoh Islam itu dia perlu bersifat kepimpinan yang luar biasa. Dia bukan orang yang melazimi masjid, panjang sampai solat duha. Ulama kata, pemimpin itu yang terbaik di kalangan agama itu adalah umarah dan ulama. Umarah ini disebut memimpin manusia. Ulama disebut mengajak manusia dalam Islam. Tak semestinya umarah ini dia perlu banyak amalan. Dia bergegas, dia baca dokumen, dia menghadap media. Mungkin ada orang yang bersikap siapa yang faham lalu manusia. Bukan dia rasa aku dengan bakat dia, maksud dia nak jadi lebih beragama. Bakat dia memimpin, bakat dia bercakap pidato, tapi aku nak jadi orang bertakwa dalam agama, duduk sini. Masing-masing dengan bakat masing-masing. Dan tak semestinya orang di masjid lebih banyak pahala daripada orang di luar. Tak semestinya orang di luar lebih selamat berbanding orang dalam masjid. Luar berbagai ujian dia. Jadi Sumamah adalah pemimpin Bani Hanifah, ketua Bani Hanifah yang ditangkap oleh salah satu daripada kelompok-kelompok Islam yang berada di pinggir-pinggir Madinah. Bukan pinggir saja, jauh, sebab Sumamah dalam perjalanan nak menunaikan umrah daripada tempat dia di Bahrain. Bahrain di bawah. Sini Mekah, Madinah sini. Bayangkan, ni Bahrain. Sini Mekah, sini Madinah. Umat Islam kalau dia scout tu, dia nak check ada musuh ke tak, dia pergi ke semerata tempat tu. Itu dah tahap selepas peperangan Khandaq. Yang kita sebut tu perang Khandaq, Nabi kata al-yawma nakhzuhum wa la yakhzuna. Mulai saat ini kita akan serang mereka, bukan lagi mereka akan serang kita. Jadi Sumamah di dalam perjalanan nak menunaikan umrah, lalu umat Islam nampak dia, tangkap. Tak tahu siapa dia. Bawa ke Madinah. Letak dekat tempat tawanan. Tempat tawanan dekat pinggir Masjid Nabawi. Nabi nak pergi ke solat, Nabi ternampak. So, Nabi tanya sahabat, kenal tak siapa yang kamu tangkap ni? Dialah Sumamah bin Utsal Al-Hanafi. Jaga dia elok. Nabi kenal siapa dia. Ini membawa kita kepada Nabi ni adalah seorang, sekali lagi, pemimpin yang cakna dengan kawasan, baca berita, baca majalah, baca berita luar negara, dia kenal apa yang berlaku di luar. Duduk pejabat sentiasa, bangun awal pagi, balik lewat malam. Dan dia daripada kalangan, daripada keturunan dan background yang politik. Dia kenal pemimpin-pemimpin. Saya kalau sebut politik takut kita ingat politik yang kacau gelap. Saya nak sebut siasah. Tapi kalau saya sebut siasah, orang tak boleh itu siasah, ini bukan politik. Jadi kita dalam dilema benda itu. Sebenarnya Islam memiliki aspek itu juga. Jadi Nabi dari kalangan Quraisy pemimpin Jazirah Arab. Nabi membesar, pernah duduk di kerusi Abdul Muttalib, pemimpin legendary, atuk dia. Lepas tu pernah duduk di samping Abu Talib, pakcik dia, pemimpin Quraisy.
Quraisy adalah pemimpin Jazirah Arab. Jadi hidup dia sepanjang sebelum kenabian, kepala dia dan telinga dia penuh dengan perbincangan-perbincangan kepimpinan, politik, leadership. Jadi sungguh pun dia jadi seorang Nabi, kepala dia terbina. Kerana itu dalam satu hadis, al-a'immatu min Quraisy, pemimpin umat Islam mesti dari kalangan orang Quraisy sahaja. Ulama kata hadis itu untuk beberapa kurun pertama. Sebab orang Arab akan terima kepimpinan daripada selain Quraisy. Sebab Quraisy dah memimpin Arab selama beratus tahun. Ini menunjukkan bahawa hadis dan Islam ini meraihkan realiti. Tak mudah nak memimpin orang. Dia perlukan bakat yang turun-menurun, perlukan perbincangan. Dia bakat dan kepala dan cara fikir yang dibina bertahun-tahun. Maka selepas berlalu masa, sebab itulah Umayyah memang Khulafa' Ar-Rasyidin Quraisy lah, Umayyah Quraisy, Abbasiyah Quraisy, Uthmaniyah. Uthmaniyah orang Turki. Jadi kita kalau kita nak pilih pemimpin pun bukan dari kalangan orang yang paling banyak ibadah. Dia ada minimum takwa. Dia jaga solat awal waktu, sejarah muda dia sebelum diangkat hebat. Dia jaga solat, fiqh, puasa, dia kenali masyarakat. Tetapi kita nak angkat dia bukan sebab dia terpaling banyak yang bulan, terpaling panjang puasa, bukan. Sebab Islam ni meraihkan realiti. Memimpin memerlukan akal yang berkepimpinan. Itu aspeknya. Qawiyul Amin dalam surah Al-Quran. Ciri-ciri kepimpinan. Ya, Qawi Al-Amin. Qawi adalah kuat, hanya berbakat, baru Amin, seorang yang jujur. Kenapa Allah susun kuat dan berbakat dulu, berkemampuan dulu sebelum jujur. Bukan sebab jujur tak penting. Jujur ni kita kata aspek kejujuran, keluhuran, ibadah. Bakat ni kita kata aspek pidato, kepimpinan, karisma. Bukan kejujuran tak penting, tetapi memimpin masyarakat dia ada skill dia. Tetapi bukan kejujuran, amanah dan ibadah tak penting. Dia ada minima dia. Sejarah dia. Dia perlu sejarah sebelum dia diangkat, diketahui bahawa dia seorang yang bertakwa, jaga diri. Umar Abdul Aziz sebelum diangkat menjadi pemimpin Madinah, Gubernur Madinah 2 kali, dia dikenali sebagai apa yang kita kenali sekarang, faqih, mujtahid. Ibadah dia. Kadang-kadang kita nak angkat orang terlampau karisma. Qawiyul Amin Allah sebut dalam Quran, mesti orang karisma. Dia ada minimum dia. Kalau dia melepasi garis minimum, dia karisma macam mana pun dia tak boleh diangkat. Dalam masa sama, kepimpinan, karisma, geliga, kuat, berpengaruh penting. Itu perbincangan Al-Imam Al-Uzma, satu buku yang menarik. Kita bincangkan kepimpinan agung, tajuknya kepimpinan agung dalam Ahli Sunnah wal Jamaah. Macam nak balance ilmu kepimpinan dalam Islam ini. Macam mana Nabi lantik, apa seni dia. Jadi Nabi kenal Thumamah bin Uthal ini, dan Nabi kata buat baik dengan dia. Nabi balik rumah, Nabi kata ke isteri dia tolong masak makanan yang sedap-sedap. So Nabi bagi kat dia. Nabi kata kat sahabat, bagi kepada dia makanan-makanan, bagi dia susu unta. Susu unta maknanya susu terbaik, bukan susu lembu, bukan susu kambing, susu unta. Lepas tu Nabi jumpa dengan Thumamah sambil dia diikat, tanya, apa hajat kau? Mama kata, wahai Muhammad, in taqtul zadamin. Kalau kamu nak bunuh aku, memang aku layak dibunuh. Aku dah banyak bunuh sahabat kau. Sebab Bani Hanifah adalah penyokong kuat Quraisy yang memusuhi Nabi. Wa in tan'im ala syakirin. Kalau kamu nak
Kalau kamu nak buat baik dengan aku, kamu berbuat baik dengan orang yang bersyukur. Aku ni dikenali dengan orang yang seorang yang bersyukur dan membalas budi. Wa in turidul fida'a fasal ma syi't. Kalau kamu nak duit tebusan, cakap saja apa kamu nak. Bani Hanifah adalah bani yang besar, bani yang hubungan ekonomi dengan Quraisy dia sangat kuat. So, Nabi kata, Nabi ajak dia kepada Islam, Umamah senyap. So, Nabi berlalu pergi. Esoknya Nabi datang lagi. Ada apa-apa hajat tak, wahai Umamah? So, Umamah ulang benda yang sama. Taqtul dha damin. Seorang yang berkepimpinan. Kalau bunuh aku. Dia penuh dengan rasa harga diri. Dia menginsafi diri dia sendiri. Wa in tan'im ala syakir. Kalau kamu nak buat baik dengan aku, ketahuilah kamu buat baik dengan orang yang tahu membalas budi. Wa in turidul fida'a fasal ma syi't. Kalau kamu nak tebusan, minta saja apa kamu nak. Nabi pergi. Lalu satu tempoh lagi Nabi datang pada Sumamah. Wahai Sumamah, sambil itu antara setiap penyumpahan itu memang bagi makanan yang sedap-sedap. Sedap-sedap, kambing, unta, hadramaut, semua bagi. Susu unta. Lepas tu Nabi jumpa lagi, ada kamu nak apa-apa ke wahai Sumamah? Sumamah ulang sekali benda yang sama. In taqtul dha damin, wa in tan'im ala syakirin, wa in turidul fida'a fasal ma syi't. Nabi senyap. Kata kat sahabat, lepaskan dia. Lepas tu berikan dia unta dia, kuda dia. So Sumamah naik kuda dia, pergi ke luar Madinah, makan makanan untuk dia pergi. Lepas tu dia berfikir, datang balik ke Madinah, dia kata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad itu pesuruh Allah. So Sumamah tanya kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, demi Allah, sebelum ini tiada wajah yang lebih saya benci. Surat 56. Tiada wajah yang lebih saya benci di atas muka bumi selain daripada wajah Tuhan. Namun sekarang wajah Tuanlah yang paling saya sayangi di atas muka bumi. Demi Allah, sebelum ini agama Tuanlah yang paling saya benci. Namun sekarang agama Tuanlah yang paling saya cintai berbanding agama lain. Demi Allah, sebelum ini negeri Tuan inilah yang paling saya benci, Madinah. Namun namun ia telah berubah. Negeri Tuanlah yang paling saya cintai berbanding negeri-negeri lain. Sumamah sambung, dia kata, saya telah membunuh ramai sahabat Tuan. Apakah hukuman yang sepatutnya saya jalani? Nabi kata, kamu tidak keji wahai Sumamah. Keislamanmu telah memadam kesalahanmu yang lalu. Sumamah kata, ini macam mana? Dia bukan ada tak semua tawanan perang Nabi offer Islam. Ada tawanan perang, tawanan Badar, ada 2 orang dibunuh ketika dalam perjalanan balik ke Madinah. Nabi kenal, sekali lagi, Nabi kenal dengan sifat kepimpinannya yang tinggi. Dia kenal musuh-musuh dia setiap satu. Ada yang ditangkap, ditawar Islam. Ada yang ditangkap, bunuh terus. Kalau hukuman kita punya hukuman kita bukan melandaskan Islam lah kan. Tapi kalau ikut budi bicara, di sana ada budi bicara boleh bunuh ataupun penjara, denda. Ada yang kasih bunuh, tiada maaf. Al-Harith bin Nadr, antara indikator bagi kita, bagi siapa yang nak berada di posisi-posisi kepimpinan. Sedikit
bocor, maklumat bocor bocor perasaan. Antara Nabi yang tak bagi muka adalah orang yang terlibat dengan media. Kerana media ini sihir. Jadi orang media yang ditangkap, Al-Harith bin Nadhr, Nabi bunuh. Media adalah sihir. Tiada maaf. Innal ladhina yuhibbuna an tashi'a al-fahishata fil ladhina amanu. Dalam Al-Quran menyebut mereka yang suka untuk menyebarkan perkara-perkara keji di kalangan orang-orang Islam, bagi mereka azab yang pedih dan berat. Al-Quran sebut menyebarkan berita yang tak betul, yang keji, boleh buat pergaduhan, fitnah, itu antara penanda aras hukuman dia berat. Tak lagi dia ketua media, ketua editor, syarikat yang jahat, tak boleh bagi muka. Banyak masalah kat negara, hasil yang melagakan dia adalah media. Banyak orang baik yang diburukkan kerana media. Banyak orang buruk nampak baik kerana media. Nabi tak bagi can. Al-Harith bin Nadhr, Nabi penggal kepala dia. Ya, jangan kita ingat agama Islam ni rahmah, semua kena maafkan. Ni Nabi lepaskan Imam bin Musa. Sebab apa? Sebab orang yang bincang sirah dia tak hafal sirah yang besar itu. Kita pernah sebut ketika Fathul Mekah ada senarai Nabi, senarai nama. Semua ini kalau kamu jumpa di sebalik kain Kaabah pun bunuh. Kain Kaabah sangat mulia. Orang jahiliah pun tak akan bunuh orang kalau berpeluk dengan Kaabah. Bermusuh macam mana pun. Lari ke Kaabah, jangan bunuh walaupun di depan mata kamu, walaupun dia pembunuh ayah kamu. Tapi Nabi masa Fathul Mekah, dia kata senarai nama ini kalau jumpa walaupun berselindung di sebalik kain Kaabah, bunuh. Saya ingat ketika mana mereka masuk ke Iraq, dia ada senarai nama 50 orang. Semua ni bunuh mandatory walau keadaan macam mana pun. Ali gantung ataupun dibunuh daripada jauh secara assassination. Kita macam tu Islam, kita tahu, kita kenal musuh kita, siapa yang tak boleh bagi muka. Ya. Ketika peristiwa Hudaibiyah, contoh lain dalam nada yang lain. Ketika peristiwa Hudaibiyah nak mula negotiation sebelum peristiwa 6 Hijrah, tahun 5 Hijrah ataupun awal 6 Hijrah, nak mula negotiation, wakil daripada Quraisy datang. Nabi tunggu di Hudaibiyah. Antara wakil Quraisy yang datang, seseorang yang Nabi datang daripada jauh, Nabi kenal. Dia ni daripada kampung dan kabilah yang sangat memuliakan binatang-binatang sembelihan korban untuk haji. Hadi kita panggil dalam agama kita, al-hadi. Kan kita kalau kita pergi sembelihan korban, hari raya korban, dipanggil sebagai al-hadi. Orang ibadah ni wujud zaman Nabi Ibrahim lagi. Jadi orang Quraisy dia buat. Kita dalam Islam pun ada ibadah korban. Orang Quraisy buat kerana ibadah syariat Nabi Ibrahim. Jadi hadi ini, ketika sekarang pun hadi ini, binatang kita yang nak sembelih korban yang kita sediakan kat luar masjid sebelum sembelih tu, dihiaskan, letak bunga-bunga, mandikan dia elok sebelum kita sembelih. Sebab apa? Idea dia kita nak sembahkan sembelihan ini kepada Allah. Kenapa kita sembelih? Kita boleh sembelih waktu lain. Sekarang kita sembelih, setiap hari lembu kita sembelih. Tapi hari raya korban itu kita sembelih, kita kumpul duit tu, sembelih pada waktu itu, dipanggil sebagai hadi. Kita sembelih binatang itu kerana Allah minta kita tu sembelih pada waktu itu, maka bersihkan dia, hias dia elok. Sekarang ni orang Pakistani buat, masih buat sampai hari ini. Perkara ini
hiasan-hiasan ni dibuat oleh orang zaman itu, zaman Nabi. Nabi pun buat. Dalam perjalanan ke Mekah untuk umrah yang tak jadi itu, akhirnya berlaku Hudaybiyah tu, sejak di Madinah Nabi hias binatang-binatang dia untuk menunjukkan bahawa kami ke Makkah bukan ke perang. Ini binatang-binatang kami hias ni, tandanya kami betul-betul nak buat umrah. Jadi sepanjang jalan itu, kita kalau naik bas 4-5 jam kan, jalan kaki mungkin 4-5 hari ataupun naik zaman itu. Sepanjang kampung yang nampak Nabi bawa, oh ni bukan nak perang ni. Sebab apa? Binatang-binatang semua dihias. Ketika mereka, Nabi berkampung, duduk di Hudaybiyah untuk tunggu wakil-wakil nak negotiate, Nabi nampak ada seorang dia datang, saya tak ingat nama dia. Dia datang untuk negotiate sebagai wakil daripada Quraisy. Nabi kenal dia ni daripada kampung yang sangat-sangat mengagungkan haji. Nabi kata kepada para sahabat, double hias kita punya haji. Hias tambah lagi. Lepas tu susun semua kita punya binatang-binatang ni dalam perjalanan nak masuk kepada aku. Wakil tu datang dalam perjalanan, nampak binatang-binatang. Cantik. Wih, banyak. Cantiknya. Tak sempat sampai kepada Nabi, dia patah balik, jumpa Quraisy, dia kata, Muhammad ni confirm datang bukan apa-apa, dia memang nak umrah, dia bukan nak gaduh. Nabi kenal orang. Nabi kenal pemimpin-pemimpin. Dia bermuamalah dan dia berjumpa dengan seseorang dengan cara pengenalannya. Zaman sekarang perkara tersebut mengambil masa. Kita nak baca background setiap seseorang, setiap pemimpin kita nak jumpa, dia belajar mana, macam mana cara dia berpolitik, semua tu bacaan yang panjang. Mana boleh nak ibadah yang panjang? Semua tu homework. Tetapi kena ingat, sebelum dia jadi kepimpinan, sejarah dia jelas. Agama dia matinul khuluq. Agama ni kuat, akhlak dia terbaik sebelum dia dengan kepimpinan. Jangan nanti ada orang kata, oh inilah dia pemimpin, inilah realiti politik, pemimpin dia mesti macam ni. Sebelum dia terlibat dengan aktiviti-aktiviti ini, dia orang yang macam mana? Tak dikenali. Pun akhlaknya tak berapa baik, ibadahnya tidak dikenali baik. Maka bukanlah dia orangnya. Karisma macam mana pun, bukan dia. Kerana itu Nabi diutuskan pada umur 40 tahun. Tidak ada persoalan siapa dia. Tiada persoalan siapa dia. Akhlak dia tidak terlibat dengan perkara-perkara tak senonoh. Kerana itu, saya dah bincang ke sini ke kat masjid satu. Panjang sikit. Biasanya kuliah subuh panjang mana ya? Sampai 7 4 minit. Dalam dia kisah ni tak banyak mana dalam aktiviti kepimpinan, memang kepimpinan tertinggi dan kepimpinan masyarakat siasah ini, dia memang sangat-sangat fleksibel. Kerana itu kita tengok orang yang sokong pemimpin kat sini, pemimpin tu buat apa, bertukar pandangan, bercanggah dengan apa dia sebelum ni, ngikut-ikut lagi. Sebab sini pun sama. Ni cakap apa pun berubah, bercanggah dengan apa dia sebut semalam, hari ni sebut lain. Pengikut dia ikut je. Kita pun tak ada pilihan, kita pun sangkut. Kita kat sini kita pun sangkut. Itu je yang wujud. Kalau dalam Islam, peringkat tertinggi pun macam tu juga. Nabi, dia kata nak pergi ke Hudaybiyah. Nabi kata nak pergi ke umrah. Berlaku Hudaybiyah, tak pergi, tak jadi. Umar kata, wahai Nabi, bukankah kita nak buat umrah? Kenapa kita bagi muka kepada Quraisy? Nabi kata, aku tak kata pun kita akan buat umrah tahun ni. Kan jawapan tu nampak macam budak-budak kan? Kalau kita lah kata nak buat umrah, kita dah jalan sampai tempat, Nabi kata, aku tak kata pun kita nak buat hari ni. Macam budak-budak pula. Tapi itulah hasil negotiation antara Nabi dengan Quraisy.
perkara berubah-ubah. Jadi, macam mana kita nak nilai seseorang itu, dia punya ucapan dia berubah-ubah, boleh diterima, tetapi seseorang lagi dia tidak boleh terima. Orang tanya, kau punya ketua bersama cakap berubah, tak pernah nak ikut pun. Tapi kita ikut pemimpin kita. Jadi apakah ukur dia? Itu soalan saya. Apakah ukur kita masih lagi ikut dia walaupun dia berubah-ubah? Kayu ukurnya adalah sejarahnya yang sangat-sangat sehat. Sejarah sebelumnya yang sangat-sangat baik, luar biasa dan sehat. Bertakwa, dia bukan mencari sesuatu untuk diri sendiri. Akhlak, ibadah. Jadi aspek sirah zatiyah, kita panggil dalam bahasa Arab. Biografi seorang itu penting. Kita boleh kata, pemimpin kamu yang cakap berubah, dia punya sejarah dia macam ni. Pemimpin aku tengok sejarah dia macam ni. Kena tengok sejarah Nabi. Dia terlibat dengan perang. Dia bukan buat untuk diri dia sendiri sahaja. Isteri dia dan anak dia mati dalam perjuangan. Dia tak mengumpul harta. Dia hidup, tidur di atas pelepah kurma. Dia sendiri bermati-matian. Dia sendiri duka. Hampir terbunuh. Jujur. Tajuk saya apa kat sini? Kita kena jaga kita punya sejarah itu. Kerana itu adalah poin untuk orang dengar cakap kita. Kenapa anak kita pukul, kita marah, dia tak lari. Kalau cikgu marah, dia pukul dia dah tinggallah kelas. Sebab jasa kita dengan dia. Besarkan dia, kita belanja dia. Jadi, apabila kita ada satu pemimpin yang kita ikut, kita tengok sejarah dia. Ini dalam ilmu hadis. Ilmu hadis besar, ilmu rijal, ilmu ilal, ilmu rijal. Kita tengok sejarah dia macam mana, kita kata hadis ni sahih. Hadis ni hasan sebab ada terputus ataupun ada seseorang ni dia punya sejarah dia tak berapa baik. Sejarah seseorang penting. Kerana ada sesuatu benda itu anjal. Ada fatwa boleh diubah. Masuk sekarang kalau ada ulama, ada alim, ada duat menjadi pemimpin satu-satu pasukan. Maksud dia berubah-ubah ijtihad dan berubah-ubah pandangan. Sejak berkawan dengan orang ni, sejak tak berkawan. Seorang pun kata, kau hanya sama je, kau nak marah aku, kau pun sama je, kata ulama, tapi kau pun dulu macam ni, sekarang macam ni. Kita ada poin lain. Memang berubah. Poin kita adalah sejarah. Sejarah seseorang. Apa bukti dia Islam melihat sejarah? Dalam ilmu hadis melihat sejarah seseorang. Takwa dia, ibadah dia, ilmu dia, fiqh dia. Ya. Jadi Nabi kata, demi Allah, pas Nabi kata kat Sumamah bahawa segala kesalahan dia, kamu bukan orang yang keji. Segala kesalahan kamu diampunkan oleh Allah. Sumamah kata, demi Allah saya akan bertindak ke atas musyrikin lebih teruk berbanding tindakan saya ke atas pada sahabat Tuhan. Saya pasti akan meletakkan diri, pedang dan orang-orang yang bersama saya membantu Tuhan dan agama Tuhan. Jadi ini satu bentuk dia nak balas balik apa yang dia telah buat, kesalahan dia telah buat. Kalau kita seorang yang pernah jahat, buat satu yang teruk, balas dengan lebih baik. Waqimus salata tarafin nahari wa zulfan minal lail innal hasanat yudhibna as-sayyi'at dzalika dzikra lidz-dzakirin. Perkara-perkara baik itu akan menghapuskan keburukan. Ayat Al-Quran ini turun apabila seorang sahabat dia pergi ke pasar nak berjual beli. Tiba-tiba seorang yang jual beli itu, perempuan, dia kata, nak beli barang. Saya ada barang yang lebih, saya ada barang macam ni, yang lagi cantik kat rumah. Jom. Sampai ke rumah, perempuan tu goda dia.
Goda, dia memang jatuh tapi tak sampai ke zina. So dia jumpa Nabi, dia taubat, Nabi, saya telah jatuh tapi tak sampai ke zina. Nabi kata, akhirnya ayat Quran ni turun, Nabi kata apa, innal hasanat yudhibnas sayyiat. Buat baik. Sungguhnya perkara-perkara baik itu akan menghapuskan keburukan. Sahabat tu kata, ayat ni untuk aku seorang ke? Nabi kata, untuk seluruh umat. Jadi, barang siapa yang dia rasa kejahatan dia dan kesalahan dia besar, dia kena buat baik besar. Jangan selepas dia dan secocok. Buat baik besar dan secocok dengan kesalahan dalam bidang yang sama. Tu sekali lagi, saya kata, baik itu tak semestinya di masjid. Kalau kesalahan dia melibatkan kemasyarakatan, dia pernah buruk ke orang, dia bukan nak, taubat dia bukan dia duduk di masjid lama-lama. Dia mesti pergi semua keluar dan kata, aku tarik balik apa aku kata. Kalau dia pernah buat bermusuh dengan orang baik, cara diinsaf adalah jadi kawan orang baik itu bersungguh-sungguh dan perangi orang musuh kepada orang baik itu. Mesti secocok. Dan Al-Quran menyebut illa man taba wa amana, barang siapa yang bertaubat setelah mana buat salah, bertaubat, illa man taba wa amana wa amila salihan, dan dia berbuat baik. Jadi dia bertaubat dan dia insaf, dia buat baik. Bukan taubat, tak buat baik. Tidak ada amalan secocok. Illa man taba wa amana wa amila salihan. Amila salihan ini bermaksud secocok dengan kesalahan. Sebab itu dia kata, bila mana dia pernah bunuh, dia cari dia nak balas balik, dia akan bunuh balik orang musyrik Quraisy kat sini kerana Bani Hanifah. Sambungan kisah dia adalah akhirnya dia balik ke tempat dia, dia menyekat. Pertama sekali dia pergi sambung buat umrah. Dia masuk buat umrah itu, dia buat labbaik Allahumma labbaik, sebut kuat. Orang Quraisy terkejut. Labbaik la syarika lak labbaik. Terkejut. Innal hamda wan ni'mata. Ini cara talbiyah bukan yang biasa. Kata, kamu dah masuk Islam ke? Dia kata, sabah tak? Kamu ni murtad ke? Dapat agama nenek moyang kamu? Itu bahasa media kan? Buat salah. Biasanya orang tu masuk Islam, dia tahu je. Tapi dia kata, kamu ni murtad. So, semamah betulkan ayat kata, aku bukan murtad. Aku masuk ke agama Nabi Muhammad, agama yang terbaik. Lepas tu, dia kata, aku akan halang semua makanan datang daripada tempat aku kepada kamu Quraisy. Lepas tu dia balik ke tempat dia, dia arahkan semua ekonomi yang berkait dengan Quraisy ditutup. Quraisy sampai berlalu masa hampir habis makanan-makanan mereka, anak-anak mula risau kalau mereka tak makan. Terpaksa Quraisy hantar surat kepada Muhammad, tolonglah kasihani kami. Biarkan Sumamah buka sikit dia punya ekonomi dia untuk Quraisy. Akhirnya Nabi arahkan, Sumamah kata, kasih mereka sikit. Poin adalah apa? Sumamah dikembali buat kerja sungguh-sungguh. Sekat ekonomi. Kita mesti taubat secocok. Dalam ayat yang lain Allah kata, illa man taba wa amana, illa man taba wa aslaha wa bayyana. Mereka yang bertaubat dan memperbaiki dan memperjelaskan. Ayat lain bermaksud barang siapa yang kejahatannya terlibat berkaitan dengan dia terlibat memburukkan orang, tidak diterima taubat dia, melainkan dia memperbetulkan semula berita yang dia telah sampaikan. Mereka yang bertaubat dan memperbetulkan dan membuat penerangan. Kalau dia pernah burukkan orang di social media, dia tak boleh kata aku dah taubat, sudah senyap. Terus balik social media. Orang yang bertaubat yang dia pernah buat sidang media, taubat dia adalah buat sidang media semula, dulu aku salah. Statement. Dia tak boleh. Islam ni agama realiti. Taubat mula
mula pegang zikir, tak ada. Taubat, buat perkara secocok. Ya. Setelah itu beliau, pendeknya lah, beliau akhirnya jujur dengan keimanan beliau. Apabila Musailamah bin Kazzab muncul, beliau antara orang yang memerangi Musailimah Al-Kazzab, ahli keluarga dia sendiri bersama orang-orang yang menyokong dia, dan berterusan memerangi Musailimah sebelum Nabi wafat sehingga Nabi wafat, dan beliau syahid pada tahun 12 Hijrah di dalam peperangan memerangi golongan Riddah. Sama ada dalam peperangan Yamamah ataupun tidak direkodkan, tetapi di dalam salah satu peperangan memerangi golongan yang murtad pada tahun 12 Hijrah. Itulah dia kisah Usamah bin Usal Al-Hanafi yang kisahnya timbul pada tahun 6 Hijrah dan berakhir pada tahun 12 Hijrah. 6 tahun sahaja. 6 tahun sahaja. Dan banyak pelajaran yang saya cuba untuk tarik. Sebenarnya saya tulis dalam sedia sini, tetapi kekangan. Tapi insya-Allah ada waktu kita akan kembali semula ke pelajaran-pelajaran tersebut. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.